Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama saya tak buat video gaming kan. Hari ni kita akan sambung game yang saya dah buat dah. 2 game satu dalam video, iaitu sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan main game Google EXE yang tahulah yang saya pun tak pernah dengar, tapi dia ada kat situ. So gamenya ditarifkan semula. Maksudnya kat sini redefine. So game ini with everything retold. What path should you go? Choose carefully because he is near. So kat sini kita dah siapkan file Google hitam je. Kat sini ada information, kita boleh baca. Okay, panjangnya. Alright, a visual machine that has more RAM than CPU if you don't trust the game. Okay, so ini laptop saya dan yang ini juga laptop ni yang saya buat video dulu. So sekarang ni alhamdulillah saya dah ada laptop baru. Tanpa basa-basi, ni EXE kita. And ini semua yang kita dah main ni guys ya. Cuma ni ada satu je, iaitu Google Refender ni. Okay, so macam biasa, kalau korang nak main ni, pastikan korang main guna virtual machine je. Sebab saya tak tahulah, tengok kalau saya main okey, korang boleh main dekat komputer korang. Kalau saya main macam memang ada infection, saya rasa korang kena nak main, kalau nak main juga kena main dekat virtual machine. Dan inilah guys, logo Google yang mengeramkan, yang mengerikan kita semua, insyaAllah. Ini game hampir 1 gig je. Okay, dia kata Windows running this app might put your PC at risk tu. What the hell dah, tapi tak apa. Dia tetap run anyway. Sebab guys, sabar. Kalau korang nak main, nak spoiler, korang kena main kat Visual Machine. Sebab saya tak tahu lagi ni macam mana ni. 1 hour later. With the one. Kuat gila. Korang ajar laptop ni. Okay, bismillah guys. Korang dah bersedia belum? Okay, let's go. Bismillah. Kita kuat sikit, takut tak dengar. 36 kuat gila ni. Boleh dengar dekat mic saya ni. Adakah? Okay, kejap. Ini saya nak bagi tahu ni. Saya rasa takkanlah dia suruh satu-satu jadi combine. Kalau jadi combine, video tak jadi. Chat GPT. Itu saya salah je. Saya edit bawah saya ni lah. Saya perasan. Sama je. Lain je. Asal ada nama? They have my email. Memang tahi dia dapat aku tu. Gua ajar betul. Ni valid location sama je tu. Okay. Google Earth has encountered problem and need to close. We are sorry for inconventional. Sama je, kita subscribe. Violet. Okay, ni sama je, tak ada beza apa-apa pun. Aku terkena lagi tu. Ya Allah, astaghfirullahalazim, terkena lagi. Cok. Kenapa dia banyak gig tu? Saya rasa ada benda something wrong ni. Okay, kita tak tahulah, mungkin ada game lain ke macam mana.
I'm here, you should have done that. Unit is new, duduk behind you. Tipu je lah guys. Tunggu foto. Saya rasa the result is same. Result dia tetap sama tu. Wih, revenge. Wih, revenge. Sama tu macam apa tajuk game ni. Google Revenge tu. Refine. I don't know. Asurian.com. What the hell? Baru tu. Ni desktop network download picture video. Wih. Okay, kalau ada games. Oh damn. Ya betul. Trojan. Wow, this is new dah. Okay, kita kata remove this. Check install program. Kenapa kena install? Continue. Windows. See program. Google. Recovery. Ingat kan kena blue screen lagi tu macam biasa guys. Laptop saya ni CD terbuka tu. Your issue system has been solved. Gmail dah setting. Okay. Enable safe search. Okay. Nothing is safe. Nothing is safe. Ui. Tengok tu. Review recent. Oh my god. What the hell is that? Aduh, ada siapa kat dalam. Well, tak ada. Oh weh, nasib baik saya main tu. Saya ingatkan sama je. Tanda soal, well done. Weh, gini cerita. And now that you have arrived, I need you to listen closely. All of this is a trap. He is luring you in. I cannot allow you to continue forward. Learning maksudnya apa? Kalau saya pergi check balik. Memikat. Oh, dia tak nak kita memikat. Maksudnya ikut dia lah. Okay, so adakah ini yang baik punya? However, if you want to help, return here or search my name. But you must know that's going on. So maksudnya kita mesti tahu apa yang sebenarnya jadi. So for you on safe, don't come back. Adakah kita akan ketopikannya? Ni Jenny Hayton. Yang tu yang apa? Ini macam orang lain. Macam Acha adik dia. Kalau yang tim Hayton tu yang jahat kan. Or else. Okay, keluarkan kita. Tapi, adakah kita akan melanjutkan sebagai gamers? Siapa je tak nak macam, bahaya, takut lah, tak nak lah. Tutup laptop. No, you don't gonna do that. Ask.com. Kita jadilah reboot Google. Weh. Kita apa? Kita ke asurias.com. Ni ya, as.com, tanya.com. Macam biasa, evidence of King Hayton. Wow. What the hell is going on? Pengajar dia. Takkanlah dia macam ni je kan? Sebab game ni 5 gig, hampir 1 gig, takkan macam ni. Betul tak? So kita kena fikir, why?
Kita kena tekan balik tu. Why are you here? Okay, ada dua guys. Saya rasa ada dua ada ending yang sama. Cumanya saya ada satu idea, iaitu kita guna spin the wheel. Okay guys, kita guna oh my god, saya ingatkan komputer saya kena blow off screen of that. Ini agak panjang sikit, so maaf lah. Team Titan tu ataupun okay, nampak gayanya kita akan stop the Team Titan guys. So kita akan stop Team Titan guys. Let's go. Kita kena stop dia. Tadi kita pergi setting. License, okay. Tadi lama sangat mungkin dia ni kan. Oh my god bro, seramnya guys. Why are you here? I want to stop Titan. Nampak dia pun ada warna biru, so dia bercadang kat sini. I want to stop Titan. You finally know. Yes, bukan sasaja kita orang atas ni. Kita nak stop Team Titan. You have seen this sign. Okay, ya betul. Saya dah tengok dah akan terjadi benda yang pelik-pelik. You have seen what team did. Yes, we have the same goal in mind. Yeah, I want to stop Team Titan. Kali ulang. Soon everything will be clear. You need to find the remains. Maksudnya tak payah kita stay tune je. The remains are content in each product. The more you collect, the more power we got. Oh, ada game ke? And soon we will be able to chat face to face. Aduh, yay. Harap dia perempuan yang manusia biasa lah. Let's not waste time. We have a mission. Ini game, the real game. Pasti record. You will be gift app downloaded just in case anything happen to disconnect you. Oh, so kalau apa-apa jadi dia akan disconnect lah. From there you are able to continue off from where you start. Okay, maksudnya kalau kita terkeluar, kita buat macam checkpoint, macam main kat desktop je. However, sadly not all will be safe. It depend on whatever action you go. Tak semua ya. Good luck. Okay, kita good luck guys. Let's go. Kita kena buka mata, naikkan brightness sikit. Oh, takkan kita kena main balik tu. What the hell? Google Hangout. Si ada yang tu. Dah agak dah elite dapit Charlie. Let's go. Kita kuat Alek. Apa nostalgia gila tu. Alek unavailable. Beat Dapit. Dapit. Lepas tu ni ada jump scare guys. Okay, betul kita tengok jump scare dia ni. Nampak tak boleh sentuh. Gambar orang lain lah. Apa betul. Ni dirimbat gambar orang. Okay, app downloaded. Google Hangout. Okay, kita call Charlie. Okay, Charlie kali ni kita akan angkat dia. Dia call sebab kita hari tu kita tak nak angkat, kita nakut kan. So let's go, kita angkat. Call. Okay. Hello, Charlie nak apa? Kak Mamak ni tak. Tak tahu tu. Saya tak tahu tu apa jadi kalau tekan. Ini first time saya tekan. Main game Google Hangout ni. So this is the real thing is. Okay. Dia akan terkejut-kejut dengan kita. Hello, siapa ni? Video call. Waduh, masa sama guys. Hello Anas, yeah, it's me. You aren't allowed to come here. You only have a long time to leave. Please leave. Okay, brother. Okay.
Okay, brother ya. Still here. Got it. Apa yang dia dapat? Got what you say. Kau baca lah korang, ataupun korang dah boleh tengok yang video sebelum ni. Ini sebab saya rasa dia nak melawan. Kita nak melawan dia, guys. So kita kena main game ni balik, tapi dengan cara I don't know. Dia bagi dia lah. Tak ada belakang. Saya dah tahu, guys. So saya rasa kita nak melawan dengan cara main dengan benda ni. 28267013. Okay lah, kita dah selesai ya untuk Google ni. So kita straightforward je ya. Oh, dia kata tak semua dapat, tapi kita dah call semua tu. Okay, ini yang Chrome OS tu lah, yang macam aduh. So Chrome OS lain. Dia memang dia sama, tapi dia lain. Tampilan dia yang lain, yang lebih clean. Press continue to install. Okay, continue kat sini. Chrome OS. Ui, ni macam Chrome betul-betul. Ni betul-betul Chrome OS yang version baru. Okay, kat masuk dalam ni dah tak ada, dah bukan dah. Dah quit Chrome OS. But then when I realize something, waktu sama tu. Ni waktu dia. Oh my god. Laptop saya pun sama, guys. See? 1.19 petang. Walau do. Okay, dia tak ada app kali ni. App tak ada berlainan. Dia tak ada app, tapi kita kena tekan ni. Oh, Sadi shutdown. Key protection. Invalid request. Ush. Weh, what the hell do? Macam mana dia dapat information? Windows yang saya pakai ni home single language. Wah, ni menipu ni. Tak ada tekan dah. Nipu je. Google Plus. Kita join lah. So macam mana kita kena join member? Invalid request. So ni tak boleh. Google create new document. Lepas ada awak sangatlah tidak memang macam oh lemak, unsafe atau document unsafe. Kita nak bagi dia baca, so kita ke. Tapi yang hari tu just a document and document, tapi yang ini document and unsafe. Okay, dia kata close the document dot unsafe. Weh, kenapa dia main ni tu? Dia main saya punya ni, Menipu gila. Saya punya volume 100. Menipu dia ya. Ingat 40. Wah, main gila guys, Google Chrome. So kita tak boleh dapat Google Hangouts sebab Google Hangouts kalau kita boleh dapat, kita cuba Okay, kat sini kita ke Google. Macam ni Google setting. Check for update. Kita cuba dapat semua ya. Oh, you currently in the latest version of Google of Chrome OS. Register information dulu. Oh, nampak dia sama guys, nampak? Microsoft Windows 10 Home Single Language. Macam mana dia tahu loh? Ni L ni single language. Betul. L tu. Mana dia tahu? Okay, kita restore ya. Oh no. You fake. Your end is fake. Your net is fake. Ya Allah Akbar. Memanglah habau.